Lepas habis bergaduh tu, mereka ikat kaki dia tu, tarik dengan terak tu. Uish. Bawa balik hantar kat rumah. Betul-betul marah. Bawa balik hantar kat rumah. Sampai kat rumah tu, askar tu ketuk pintu tu, mak dia keluar. Lepas tu dia abang kata anak dia ni. Lepas tu mak dia abang kata pituk tengah padang tu lah. Anak jahat macam ni pituk tengah padang tu dah lah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk tonton video kami. Alhamdulillah, semoga anda semua dimurah rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin. Amin. Seperti yang dijanjikan, part 2. Badu ada cerita yang dikongsikan dengan kita. Antara cerita yang dia cerita sikit kat saya tadi, dia bagi teaser ya. Cerita kali ni agak menarik. Hak ni yang saya tunggu-tunggu, satu cerita yang lain. Tapi benda ni orang dah dengar, tapi semakin lama orang lupakan. Yeah. Jadi tanpa buang masa, Badu silakan cerita macam mana cerita tadi. Okey. Aku nak cerita pasal yang pertama sekali aku nak cerita pasal Geliga. Wow. Cerita ni aku dapat daripada orang-orang lama. Cerita pasal Geliga ni, selalunya orang nak cerita pasal kelebihan Geliga tu. Yang ni aku nak ceritakan pasal orang yang pakai Geliga tu. Dan dia tu sebagai seorang yang gangster pada zaman dia tu. Geliga apa dia pakai? Dia pakai Geliga embun. Yang ni sekadar cerita lah. Dan kalau ada hikmah, ambil hikmah. Kalau ada kurang, ambil jangan ambil lah. Lepas tu cerita pasal Geliga embun ni, cara nak panggil aku cerita daripada cara dulu lah. Cara orang nak jumpa ni ada macam-macam cara. Tapi orang yang gangster tu, dia jumpa Geliga tu macam mana? Geliga ni orang ambil pada orang jumpa. Selalunya orang yang nak jumpa ni orang yang nak jadi rezeki dia lah. Dia jumpa pada waktu pagi, sebelum subuh ataupun selepas subuh. Lebih kurang macam tu lah. Sebab embun waktu tu waktu-waktu dia lah. Waktu-waktu dia. Dan waktu tu lah waktu orang bangun. Maksudnya kalau orang nak jumpa ni, kalau nak jumpa tengah malam puan-puan ni, pelik sikit lah. Tapi kalau orang nak jumpa tu, maksudnya orang akan bangun untuk mayang subuh apa semua ni. Jadi yang tu adalah waktu orang nak, kalau nak jumpa Geliga embun ni. Geliga embun ni, panggil yang orang tu jumpa adalah panggil di setiap keliling dia jadi macam satu bentuk bulat ayak tu. Satu bentuk bulat. Maksudnya dia ada satu titik ayak bentuk bulat tu, dan dekat tengah dia tu adalah batu. Yang tu batu Geliga embun. Batu Geliga embun ni, Geliga ni selalunya orang macam orang lain ni mungkin orang pakai buat cincin, pakai yang ni apa semua ni. Tapi kalau dulu orang tanam dalam badan. Tanam dalam badan. Besar mana Geliga tu? Geliga tu lebih kurang besar macam ni. Sebab apa? Sebab dia ada banyak jenis juga, yang tu tak pastilah. Tapi yang dia cerita tu dia panggil Geliga tu lebih kurang besar. Ni panggil jari lah. Hujung kelingking hujung kelingking. Dan panggil sebab tu kalau dulu kalau orang nak tikam pomo tu, kalau dia kebal lah ni pomo, dia ada buntat ni apa semua tu, panggil orang nak tahu dekat mana yang dia tanam. Maksudnya orang akan tikam di situ lah. Yang tu salah satunya lah. Dan orang tu tanam dekat paha Geliga tu. Tanam dekat paha. Dan dia ni gangster lebih kurang dalam tahun 70-an 80-an macam tu lah. Gangster di Kedah ni lah. Tak mau abang lah kat mana apa semua tu kan. Dia pada dia pun dah tak ada dah. Dia dah tak ada dah. Dia gangster tu boleh cerita ke pistol apa semua tu boleh cerita? Boleh. Yang ni sekadar cerita je lah kan. Ambil itibar lah kan. Maksudnya dia pergi mana-mana dia akan bawa pistol dekat tengah ni dan dekat belakang ni. Maksudnya dia akan bawa dua pistol. Memang betul-betul gangster. Memang betul-betul gangster lah. Dan panggil dia ada dua orang sahabat. Maksudnya kalau pergi mana mereka akan pergi sekali lah. Maksudnya campur dengan dia 3 lah. Dia gangster 3 orang je. Orang panggil Palang Masam lah. Kalau zaman dulu ni Palang Masam lah. Orang yang duk keluar masuk Thailand apa semua ni. Lepas tu dia ni orang kata tepuh bau bergaduh lah. Tepuh bau bergaduh lah. Panggil dia cerita ni kira dekat dalam kelab.
dia ada satu kelab pada zaman tu. Geng-geng askar ni lepas mereka balik ataupun cuti ke apa, aku tak pastilah. Dia pergi ke kelab tu dan dia nak adjust satu awek tu sama macam mana hak lelaki tu nak adjust awek tu juga. Oh, kenal kat perempuan yang sama. Kenal kat perempuan yang sama. Jadi apa panggil dapat dekat askar tu. Okey. Dapat kat askar tu. Laki tu tak puas hati lah, laki yang gangster tu. Something tu tak puas hati. Dia katok askar tu. Dia katok askar tu kira separuh nyawa lah. Allah. Dia katok askar tu separuh nyawa. Bila askar tu dia katok dengan 3 orang kawan dia tu. Katok lah kan. Pukul habis semua ni. Lepas tu bila askar tu balik tu kat camp dia tu, geng-geng dekat camp dia tu tak puas hati lah. Tak puas hati apa semua ni, kata tepi balik lah. Dah 3 lawan 1. Repeat balik lah. Dia bawa satu truk satu truk askar. Tu dia. Salah guna kosong. Pada zaman tu lah. Lepas tu zaman dulu pun dia tak macam zaman lah. Pemakaian dulu, kehidupan tak pastilah macam mana kan. Betul lah. Lepas tu bila dia bawa satu truk tu pi tu, mereka nak bergaduh sekali lagi lah. Something tu lah abang apa panggil dekat kawan-kawan dia tu, kata apa, ni biar aku je lah bergaduh. Hampa tak payah bergaduh lah. Dia tak libatkan kawan dia lah. Tak libatkan kawan dia lah. Sebab apa, kalau nak bergaduh yang ni teruk. Sebab dia bergaduh bukan nak menang yang ni. Maksudnya bila dia bergaduh tu, dia tu kira kalau lebih daripada kawan hak separuh nyawa tadi tu lah. Maksudnya kalau balik tu, orang suruh balik tanam je lah. Macam tu lah. Sebab apa, lepas habis bergaduh tu, ni dia apa, ni cerita yang aku dapat tu macam tu lah. Lepas habis bergaduh tu, mereka ikat kaki dia tu, tarik dengan truk tu. Bawa balik hantar kat rumah. Betul-betul makan. Bawa balik hantar kat rumah. Sampai kat rumah tu, askar tu ketuk pintu tu, mak dia keluar. Lepas tu dia abang kata anak dia ni. Lepas tu mak dia abang kata pergi tok tengah padang tu lah. Anak jahat macam ni tok tengah padang tu dah lah. Mak dia gentau kaki gaduh ni. Bila tok tengah padang tu, esok tu dia balik rumah. Balik sendiri? Balik rumah sendiri lah. Esok tu. Bukan 2-3 hari kau 3 bukan. Dah teruk lah. Maksudnya kira apa, esok tu kalau kata hantar malam tu, esok pagi tu lah. Esok pagi tu dia balik lah. Kira contoh macam malam ni. Malam. Esok pagi dia balik lah. Dia balik tu buat apa? Bila kena ayak embun tu dia jadi segak balik lah. Maksudnya hak mana yang hak luka-luka ni semua tu dia jadi parut. Lega semua, patah tulang semua. Maksudnya dia jadi macam apa? Orang baru tapi berparut lah. Parut tu dia ada. Tapi apa panggil apa, sakit-sakit semua tu dah tak ada dah. Bila kena ayak embun tu. X-Men ni. Jadi yang kemahnya tu, bila malam tu pula tu, dia pergi ke kelab tu. Geng-geng askar tu duduk sembang kata ni lah. Pukul dia tu kira ni lah kata. Ni semua ni. Dia pergi tu, dia terajang pintu tu. Dia kata apa, hampa kata aku ni kan, aku ada lagi lah, macam tu lah. Bukti kata ni. Aku steady lagi. Lepas pada tu dia berkawan. Jadi kawan pula? Jadi kawan. Tu dia bergaduhkan ni sebab perempuan. Berkawan pun disebabkan perempuan. Betul, siapa dapat perempuan tu? Satu tak tahu. Cerita tu habis petang tu. Cakap tu ya? Allah, tu lah lelaki nak jatuh sebab cinggir lah. Sebab perempuan lah. Dia tu apa panggil apa, dia tu muda sikit daripada tok wan aku. Dia muda sikit pada tok wan aku. Jadi apa panggil apa, dia tu kira kemah lah. Kira kemah apa semua tu. Apa panggil, orang yang cerita pasal dia tu adalah kawan dia yang 2 orang tu lah. Salah seorang daripada kawan dia yang 2 orang tu. Yang duk ikut dia. Cerita dekat pop menakan aku. Jadi aku ambil cerita tu lah. Pop menakan aku ni kira duk ikut depa lah kecil-kecil tu. Ilmu orang lemah lah. Tapi betul lah menarik. Laki ni dia
Nak buat kawan tu senang tu. Ya. Kawan tu dah pukul dah dah. Ya. Lawan pukul, lepas tu jadi kawan. Lepas tu jadi kawan. Senang tu. Ya. Tak timpal hati tu. Wah, Pukul tu bukan pukul biasa. Pukul dia separuh mati. Ya. Allah. Jadi ada lagi tak cerita apa tu? Ada. Sebab hari ni apa? Aku nak cerita. Hari ni memang aku nak cerita pasal benda-benda yang tak ada yang berkaitan dengan jin ni. Tapi benda-benda yang misteri ni lah. Okey. Yang ni aku nak cerita pasal apa panggil panglima pada zaman dia. Dia bukan panglima sangat ni. Tapi dia lebih kepada tok guru pada zaman tu. Pendekar lah. Macam apa, tok guru pondok apa semua ni. Okay, macam tu lah. Tapi dia pahlawan lah. Sebab kalau dulu kan pahlawan apa semua ni geng-geng ulama. Betul. Geng-geng orang alim lah kan. Cerita dia ni, yang ni keturunan belah mak aku. Apa panggil keturunan. Sebab mak aku ni, dia keturunan dia tu, jalur keturunan dia tu tinggi. Bukan tinggi, apa panggil apa? Panjang. Maksudnya salah silah tu jauh. Maksudnya kalau kata pedang tu, maksudnya pedang tu daripada 1200. Maksudnya ada lagi pedang tu 1200 tahun. 1200 tahun. Maksudnya dia tulis kat situ apa panggil tarikh tu dia dibuat pedang tu 1200 tahun. Pedang tu. Tulis pedang tu? Tulis kat situ. Jawi ke apa? Cina. Tulis Cina. Tulis Cina. Oi. Maksudnya pedang daripada negara Cina lah. Oh, apa ada keturunan Cina ke apa? Apa panggil apa? Indon Cina kot. Okey. Indon Cina. Lepas tu tapi tak pastilah ada keturunan Cina ke tak, sebab aku sebab aku tak pi kalau bila setiap tahun dia ada perjumpaan. Maksudnya kalau sekali jumpa tu ada lebih kurang 2000 orang. Maksudnya satu boleh dikatakan hampir sebelah Asia ni dia akan turun untuk jumpa. Maksudnya mai daripada Arab pun ada, mai daripada tempat-tempat negara luar apa semua ni akan berhimpun dekat satu tempat tu lah. Selalunya berhimpun dekat belah-belah Kuala Narang macam tu lah. Dan masa tu lah setiap keturunan tu dia akan bawa apa panggil benda-benda yang masih disimpan oleh setiap jalur tu lah. Yang ni bawa mai keri, yang ni bawa mai yang ni, yang ni silat, jenis silat ni dia turun dekat belah sini, yang ni dia turun kat sini. Dan ada salah satu dia tu apa panggil selain daripada pedang tu, yang ni adalah apa panggil 2 biji apa panggil meriam. Bukan meriam, 2 biji bola peluru meriam. Yang ni yang hak aku nak cerita yang pasal Syekh tu, Tok Guru tu. Benda ni berlaku dekat Lebay Saman. Satu masa dululah. Tak silap aku Lebay Saman lah. Lebay Saman. Nama tempat tu. Okay. Nama tempat tu Lebay Saman. Law ni nama tempat tu Lebay Saman. Dulu tu tak tahulah nama tempat tu apa kan. Baik. Dan tak silap aku dia berlaku dekat Lebay Saman. Dia dekat Kuala Nerang jugalah. Lepas tu orang nak bunuh dia ni susah. Kalau zaman tu antara senjata yang hebat ni adalah meriam lah. Betul lah. Meriam ni orang tembak kapal. Tapi orang tak tembak kapal, orang tembak dia pakai meriam. Masa tu Siam. Okey. Masa tu Siam tengah marah masa tu. Siam yang nak bunuh dia tu Siam. Masa tu. Zaman-zaman perang musuh bisik ke apa? Tak pastilah, lebih kurang dalam lapis, tiga lapis. Daripada tawan aku tu. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu orang tembak dia pakai meriam tu. Dia ambil tak pasti meriam tu dia ada tali ke, jenis tali punya tu, 2 biji kan. Sebab dia ada 2 biji. Meriam dia ada dua peluru kan. Dia peluru bulat tu. Dia ambil peluru tu, balik tu dia kena tembak lah. Lepas kena tembak tu dia ambil peluru tu bawa balik. Tak jadi apa kat dia? Tak jadi apa kat dia. Maksudnya tak jadi pergaduhan lah. Sebab apa? Sebab bila orang dah tembak tu tak jadi apa kat dia tu, maksudnya orang tak teruskan lah. Tembak jarak dekat ke jauh? Tak pastilah. Tapi apa panggil tembak kena dia lah. Yang penting tembak lah. Tembak lah. Okay. Jadi dia bawa balik peluru tu. Dan kalau ada orang yang tahu cerita tu, apa panggil kalau aku tersilap tu boleh betulkan lah. Sebab aku tak berapa nak ingat sangat cerita tu.
Tapi lepas ambil peluru tu, bawa balik tu, dia jadikan tungku. Jadikan tungku peluru tu. Oh, dia buat jadi tungku. Jadi tungku. Allah. Dan peluru tu masih ada lagi sampai sekarang. Kalau bila-bila boleh lah buat main sini, tunjuk-tunjuk. Ya. Tapi apa panggil, yang tu aku kena tanya mak aku dululah. Sebab yang tu yang hak jalur yang mana. Baik. Lepas tu yang tu yang cerita pasal peluru tu dah cerita dah. Lepas tu cerita pasal geliga. Okay, satu lagi aku nak cerita pasal bom. Bom. Okey, menarik cerita. Okay. Cerita pasal bom ni, dulu ni kawan aku, dia ada abang. Masa kecil tu, Jepun ambil abang dia, bawa pergi jadi buruh. Jadi buruh kasak ni. Buruh paksa. Ni buruh paksa ni lah kan. Jadi buruh tu dekat luar negara. Tak ingat lah negara apa panggil, sama ada di India ataupun di negara-negara yang depa kuasai lah pada masa tu. Tapi bukan di Malaysia lah, jauh lah. Dan pada waktu petang tu, depa macam ada buat pertandingan. Macam apa panggil, depa suruh lari dan depa letak bom dekat bawah dan depa baling bom. Pertandingan untuk sesama askar. Sesama askar ni macam bertaruh lah. Bertaruh lah. Macam bertaruh. Yang mana lepas, yang mana ni, yang mana sampai kat point ni tak mati lagi, Kawan ni menang. Kawan ni menang. Macam tu lah. Dan apa panggil apa, abang Tok Wan aku tu, dia masa pi tu dia dijaga, sebab dia kecil ke, dia lebih kurang dalam 14 tahun 15 tahun macam tu. Dia dijaga oleh satu orang abang yang lebih besar daripada dia, duduk belakang Tok Wan aku. Ayah pada apa panggil Tok Bomo tu lah. Oh, dia kena tangkap ke? Ayah pada Tok Bomo tu ataupun abang pada Tok Bomo hak belakang Tok Wan aku tu. Yang aku ada cerita di episod yang satu lagi, kalau abang nak tahu pasal belakang. Nak tahu di Pak Wan tu lah, tak apa saya letak di atas ni. Klik. Ya. Kalau nak tahu pasal pasal Tok Bomo belakang rumah tu, apa panggil, boleh tengok yang episod satu lagi. Kira abang pada Tok Bomo tu ataupun ayah pada Tok Bomo tu lah. Yang jaga abang Tok Wan aku masa tu. Dekat sana tu, dekat negara orang. Apa panggil, depa letak abang dia tu lah untuk lari dekat orang yang hak jaga Tok Wan, abang Tok Wan aku tu lah yang lari dekat kawasan Padang tu. Bila dia lari tu, orang baling bom, dia pijak bom tu meletup dan dia lari sampai ke hujung. Tak jadi apa kat dia. Baling ke ataupun dia letak poyok api? Poyok api. Lepas tu dia baling sekali. Baling bagi meletup lah. Baling bagi meletup lah. Maksudnya bila depa baling tu, apa panggil apa? Depa baling dia tak pasti kalau baling macam ni ataupun baling macam ni ke. Maksudnya apa panggil, sebab dia akan lari tu ramai. Dia akan lari tu ramai. Jadi maksudnya siapa yang kena, siapa yang ni, macam tu lah. Tak tahulah perjudian tu macam mana. Tapi apa panggil, ataupun aku tersilap lah. Sama ada mungkin ada di bawah saja ataupun ada yang baling. Tapi yang aku dapat cerita tu, seingat aku tu orang baling. Orang baling dan apa panggil, bom tu meletup dan hak dia pijak tu pun meletup. Sebab aku dengar dua tu. Dan dia tak mati. Kaki putih apa ada? Tak ada. Elok. Oi, elok apa semua tu. Dan apa panggil, dan dia orang tu dengan abang Tok Wan aku tu last kali balik ke Malaysia. Macam mana dia boleh lepas? Bukan apa, sebab Jepun dah kalah dah masa tu. Oh, jadi Jepun return balik. Ya, apa panggil British, sama ada British bawa balik-balik ke macam tu lah, ataupun Jepun yang bawa balik-balik. Macam tu lah, antara dua tu lah. Oh, alhamdulillah. Ya. Tidak lepas tinggal ya. Ya, tapi yang ni depa dibawa balik ataupun sama ada depa balik sendiri lah. Sebab apa panggil, ayah abang Tok Wan aku tu aku sempat jumpa. Sebab dia duduk sebelah rumah je. Hak ni sebelah rumah tu. Lepas dia balik tu, dia jadi askar. Bukan jadi askar, dia jadi polis. Jadi polis. Pengalaman dia ni. Pengalaman dia masa dia muda tu hebat lah.
Ui, tak boleh bayar no. Tak boleh bayar. Jauh pada keluarga. Tak tahu dekat mana. Lepas tu kena pula main bom lagu tu no. Ya, pada zaman tu. Alhamdulillah, ni buat kita rasa bersyukur ni dengan keamanan yang kita ada. Kalau orang, sebab tu kalau tengok orang dulu, orang tua dulu ni, Ya. kalau dengar bab-bab komunis, Ya. bab negara kita diancam, Ya. bendera lah, contohnya tu bab bendera semua ni, mereka jadi nak marah, jadi sentimental betul, jadi Patriotik mereka tu sangat tinggi. sebab mereka menghadapi benda tu. Ya. Kita tak nampak ni, kita boleh lah duk kata macam alah sikit je, sebab kita Ya. tak hadap. Orang yang hadap tu dia tahu betapa peritnya Ya. tu. Betapa periknya, betapa susahnya pada masa tu. Betul lah. Jadi Badu ada lagi kat sana? Yang tu saja. Yang tu saja, 3 cerita. 3 cerita. Menarik lah, alhamdulillah. Kalau hampa nak tahu cerita yang macam tu lagi, apa panggil apa, kalau kata video ni FYP, hampa nak tahu lagi cerita-cerita yang macam tu, hampa boleh komen dekat ruang komen. Nak part 3. Aku akan bagi yang part 3 lah lepas tu, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Badu dengan cerita-cerita yang kata apa, cerita misteri lah. Ya, cerita misteri. Cerita hantu ni yang kita banyak. Ya. Tapi untuk cerita-cerita yang macam ni, cerita-cerita senang cakap dengan legend, urban legend, cerita-cerita legenda yang dah terjadi tapi orang kata makin hilang. Ya. Di bawah arus zaman. Ya. Sampai orang pun kadang-kadang ingat benda tu direka-reka. Ya. Kan? Rupanya ada bersangkut paut dengan orang punya salah silah keturunan pun ada. Ya. Punya lah jauh no? Ya. Okay, tak apa, insyaAllah moga dapatlah sikit manfaat kepada kita. Dan kalau kata apa, tak mau ambil benda ni, orang kata tak mau, orang kata lebih-lebih pun tak apa, sebab kita nak berhibur saja. Ya. Macam kita tengok movie lah kan, tak semua betul. Ya. Dan insyaAllah yang mana baik ambil, yang mana yang tak baik tu tak jauh-jauh. Ya. Okay, terima kasih Badu dengan cerita yang menarik, 3 cerita. Ya, 3 cerita. Dan insyaAllah geng, kita akan berjumpa lagi lah di episod yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk tonton video kami ni sampai ke habis lah. Ya. InsyaAllah ingat. Dan aku ada satu nak pesan, kata apa panggil, apa yang diceritakan tu, kadang-kadang kalau kata boleh menaikkan semangat jati diri orang Melayu, yang tu ambil lah. Tapi kalau yang buruk apa semua tu, panggil apa, buang jauh-jauh lah. buang jauh-jauh lah. Dia, sebab dia sekadar cerita yang diceritakan. Jadi hujung pangkalnya tu kita pun tak tahu. Dia macam ni lah, kita belajar pasal dadah bukan sebab kita ni isap dadah. Ya. Tapi bila orang tunjuk dadah, kita tahu tu dadah. Ya. Atas kita jugalah. Pisau kalau kena pada orang, dapat pada syekh, dia akan jadi hidangan yang lezat. Yeah. Kalau dapat kita gunakan untuk bunuh orang, maknanya kita akan jadi pembunuh lah. Ya. Atas kita untuk kita ambil dan aplikasikan benda tu. Cuma nak kongsi dengan apa cerita-cerita yang seronok-seronok yang aku tahu lah. Ya. Menarik. Jadi InsyaAllah. okay, alhamdulillah. InsyaAllah geng. Ingat jangan tinggal salat dan jangan lupa selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.